visual. Sekarang ni almari macam mana macam-macam. Main agar je. Hari ni Tuan Ashraf pakai baju sebab apa? Kenapa pilih baju hijau? Jawapan ini dah sebenar ya. Ataupun biasanya ini dia ada. Yang perempuan pada tak tengok almari, tak ada baju bang. Kan? Kau tak ada baju. Kau tak ada baju? Lelaki confused sebenarnya. Kita pun dengan warna. Ada sebab dia. Ketika kita boleh mengaplikasikan secara terus, immediately perempuan akan apply ilmu ini. Ya? Dan keempat adalah untuk menilai orang sekeliling. Saya sarankan apabila tuan-tuan ditanya apakah pakaian kita betul, baru tuan-tuan boleh memberi penilaian. Tetapi pada awalnya tuan-tuan sudah faham. Katakanlah tuan-tuan ini adalah orang-orang besar dalam sektor syarikat. Syarikat tuan-tuan adalah pembuat keputusan ataupun yang memberikan penilaian kepada anak-anak buah. Jadi apabila tuan-tuan perempuan mampu, contohnya orang yang bakal datang kerja, bakal bekerja kita dalam interview. Dari sudut penilaian secara visual, tuan-tuan boleh membuat penilaian secara lima-lima. Tuan-tuan sudah tahu bagaimana untuk menilai orang. Ini yang kita akan belajar. Dan seterusnya akan menambah baikkan kualiti organisasi tuan-tuan perempuan sepanjang budaya ataupun perniagaan tuan-tuan. Ya? Baik, pengalaman sedikit pada masa yang lepas adalah apabila yang datang itu kebanyakan campur-campur. Pada hari ini saya lihat kebanyakan tuan-tuan perempuan adalah mereka yang dalam keadaan formal dan corporate. Adakah benar? Betul ya? Pada minggu lepas bercampur-campur, iaitu usahawan usahawan jamaah menggunakan perniagaan dan kita dapat lihat beberapa corak security ataupun yang datang pada itu adalah mereka yang sudah aplikasi ilmu ini dan yang kedua adalah mereka yang baru nak belajar tentang ilmu ini. Jadi pada hari ini saya lihat apa yang saya lihat daripada orang perempuan adalah minat kepada saya sendiri. So, saya lihat rasa sama dengan orang perempuan. Dia pakai baju biru, padahal biru hari ini ya. Dia pakai biru ke apa? Nanti kita lihat betul atau tidak? Okey, baik. Kita nak buat activity. Okey. Semua ada kertas? Yang kita print kertas dan batang pen. Okey. Namun tidaklah duduk tempat saja. Kita semua